Korang lupakan iPhone 17 Pro, ini adalah iPhone yang lebih berbaloi beli. Yap, ini adalah iPhone 17 versi yang biasa, harga serendah $3,999 tapi penuh dengan ciri-ciri Pro yang aku tak sangka ada. So, ini adalah realiti sebenar iPhone 17 5 hari kemudian. Let's go! Okay, waktu aku unbox iPhone 17 ni, sejujurnya aku tak rasa excited pun. Sebab kan rekaan dia sama macam iPhone 16. 2 biji kamera dengan overall rekaan yang sebiji sama. Cuma kali ni dia datang dengan warna yang baru yang lebih lembut lah. Untuk warna baru dia, aku kurang minat sikit lah berbanding iPhone 16. Itu lebih menawan dan lebih mengancam lah pada mata aku. Korang rasa macam mana? Cik komen sikit. Untuk dia punya build quality pula actually sama macam iPhone 16, iaitu dia gunakan aluminium body, dan aku dah belajar dari kesilapan iPhone 17 Pro Max aku. So aku pakai casing sepanjang masa, so aku tak perlu risau lah. Dan aku nak cakap dari segi kesedapan pegang, iPhone 17 jauh lagi best berbanding 17 Pro dan juga 17 Pro Max. Sebab dia punya size dia lebih compact dan juga dia lebih ringan. Hanya 177 gram sahaja, 56 gram lebih ringan daripada iPhone 17 Pro Max. Banyak beza tu. So aku pegang telefon ni berjam-jam pun memang tak rasa sakit tangan langsung. Dan hot take, aku sejujurnya rasa ringan adalah ciri Pro yang ramai orang tak perasan. Korang setuju ke tak? Okey, apa lagi ciri Pro yang ada pada iPhone 17 adalah pada bahagian depan, guys. Dia punya screen. Size screen dia makin besar jadi 6.3 inci macam versi Pro, dan kali ni dah support ProMotion display 120Hz, memang super smooth guna sama macam Pro, dan juga ada support always on display sama macam Pro, dan bezel pun nipis je sama macam Pro. Dynamic Island pun besar sama macam Pro. Ketahanan skrin dia, ceramic shield tu yang baru lebih kalis cala sama macam Pro, dan juga dia ada anti-reflecting coating yang tak seberapa bagus sangat sama macam Pro, dan brightness dia 3000 nits, lebih cerah untuk guna outdoor sama macam versi Pro. Aku dah guna telefon ni lebih 5 hari dan aku boleh confirmkan experience guna skrin iPhone 17 yang biasa ni selevel versi Pro, walaupun harga dia RM2,000 lebih murah. So bab skrin aku boleh bagi A+. Apa yang tak A+ pula adalah dia punya bateri dia. Bateri dia biasa je, nothing special. Aku ada charge bateri telefon ni sampai 93% pada pukul 10.30 pagi, dan bila aku guna agak heavy, guna kamera dan juga Google Maps, screen on time 5 jam lebih, pukul 7 malam bateri dah tinggal 2%. Lagi satu contoh, aku charge 93% juga, somehow sama pada 9 pagi. Aku guna medium usage sebab layan YouTube banyak, so aku dapat screen on time 9 jam, pukul 11.30 malam tinggal 4%. Senang cerita, bateri telefon ni tahan 1 hari dari pagi sampai malam. Cuma nak dapat lebih daripada 1 hari, aku boleh kata agak susah. Sebab tu aku cakap bateri dia okey je, nothing special. Cuma dia punya fast charging kali ni lebih laju sikit lah, iaitu 40W fast charging. Dan macam aku cakap pada video Pro Max tu, aku tak ada 40W charger dari Apple, so aku guna PD charger 45W, dan ini charging time yang aku dapat. Charge 25 minit, dari 4% dapat 55%, dan penuh dalam 1 jam 19 minit. Not bad lah, memang boleh kata ada rasa lebih laju sikit daripada iPhone 16. Okey, sekarang aku nak cerita pasal dia punya kamera. Masih lagi ada 2 biji sama macam iPhone 16 sebelum ni, dan juga dia masih lagi tiada kamera telefoto. Telefoto khas untuk versi Pro. Tetapi versi kali ni, semua kamera belakang dia 48 megapiksel, guys. Sama macam versi Pro. Bermaksud sekarang dah ada pilihan untuk 48 megapiksel untuk kamera ultra wide juga. So ini sampel-sampel harian yang aku dah ambil dengan iPhone 17. Aku boleh kata kualiti yang cukup memuaskan, details banyak, sharp, dengan tona warna yang natural, true to life, standard gambar iPhone lah. Senang cerita, secantik yang korang boleh jangkakan daripada kamera iPhone yang baru. Tapi nak lagi best, aku comparekan dengan Google Pixel 10. So korang boleh tengok gambar sebelah-sebelah Google Pixel 10 versus iPhone 17. Kita boleh tengok dia punya tona warna dia berbeza. iPhone ni somehow dia nampak lebih cerah dan lebih punchy, kontrasti sikit. Manakala Pixel dia lebih gelap dan nampak lebih natural warna dia compare to iPhone 17. Dari segi kawalan cahaya pun aku perasan Pixel slightly lebih bagus daripada iPhone.
Oh ya, Google Pixel 10 ni dia ada kamera telefoto walaupun harga dia sama. So kalau kita zoom 5 kali ganda ke atas, memang terang-terang lagi sharp, lagi cantik daripada iPhone 17 yang tiada kamera telefoto. Korang suka mana satu? Pixel 10 ke iPhone 17? Komen sikit. Tapi apa yang iPhone 17 ni terang-terang dapat kalahkan Google Pixel 10 pula adalah pada bahagian depan. Kamera selfie dia guys. Kamera selfie dia secantik iPhone 17 Pro Max. Sebabkan digunakan 18 megapixel center stage selfie. Sama macam versi Pro. So ini aku bandingkan dengan Pixel. Pixel memang kalah teruk lah sejujurnya. Tona warna, overall look dia memang iPhone menang. Dan aku lawan dengan S25 Ultra. Center stage selfie ni menang sebabkan keluasan selfie tu memang jauh lebih luas compare kepada S25 Ultra. So bab selfie iPhone 17 memang antara yang terbaik kat pasaran setakat ni. Yang terbaik yang aku pernah guna lah. Lagi satu yang terbaik especially untuk harga 399 ni adalah kebolehan video dia. Video 4K 60fps, super smooth dan memang sedap lah. As expected daripada iPhone. Dan aku ada try dual mode video 4K 30 frames per second sambil berbasikal ni. Nice lah, feature baru dia. Boleh tunjukkan dua video depan belakang. Walaupun ini feature yang Android dah bertahun-tahun ada. Dan video dia stabil. Cuma kalau dual mode ni support 4K 60 lagi best lah. Lagi satu, potongan dia korang tak boleh nak ubah bentuk. Kalau phone Android nak buat split view atas bawah pun boleh juga. Mungkin iPhone akan tiru phone Android pada generasi yang akan datang. Okey, sekarang pasal dia punya performance. So iPhone 17 yang biasa ni gunakan chipset A19 yang biasa. Versi Pro gunakan A19 Pro. So best ke chipset A19 yang biasa ni? Aku boleh kata sepanjang dekat tangan aku hampir 1 minggu ni, aku boleh kata dia memang memuaskan lah. Chipset A19 ni walaupun bukan versi Pro, tetapi apa yang aku nak buat pada telefon ni semuanya lancar dan smooth. Tiada lagging ataupun sebarang masalah prestasi. Dan bila combine dengan ProMotion 120Hz, memang dapatlah feeling Pro tu. Cuma kalau kita main game tu, setting dia rendah sikit berbanding versi Pro. Dan kalau kita main game berjam-jam tu, ada rasa sedikit ekstra panas lah. Sebabkan telefon ni tiada vapor chamber, bukan macam versi Pro. Apapun, untuk daily usage yang biasa-biasa, untuk majoriti pengguna yang normal usage, aku boleh kata prestasi dia cukup memuaskan. Cuma satu perkara yang tak memuaskan hati aku personally adalah speaker dia, sebab speaker dia tak upgrade. Bukan macam iPhone 17 Pro Max yang top speaker dia grill makin besar, bunyi lebih kuat. Dan dia punya kualiti bunyi pun aku boleh dengar lebih kurang je lah macam sebelum ni. Tiada perubahan yang besar, bukan macam iPhone 17 Pro Max. Bunyi dia not bad, okey lah. Sedap untuk harga yang ditawarkan. 非常ブレーキを殺しただけ。まだこれからです。 Okay, finally pasal dia punya software. iOS 26 Liquid Glass. Bila aku dah guna lama sikit, aku makin jumpa banyak benda yang aku suka lah. Tapi jangan salah faham, dia masih lagi ada benda-benda yang aku komplain pada video Pro Max hari tu. Dia masih lagi ada extra animation yang tak diperlukan. Masih lagi ada sedikit bug. Dan juga masih lagi datang dengan AI yang tak se-advance dan tak sematang phone Android yang ada Google Gemini. So apa yang best? Liquid Glass ni animation baru yang bergaya and aku suka je lah. Personally aku suka, tapi aku rasakan tak semua orang akan suka lah. Ini lebih kepada preference masing-masing. Dan aku boleh kata dia lebih estetik lah. Dan juga dia punya camera app dia yang baru nampak lebih simple dan lebih clean lah. Aku suka yang baru ni. Dan yang best juga dia ada ciri call screening. So kalau scammer nak call, tak perlu nak dengar ayat diorang yang annoying. So kita just boleh, tak payah angkat terus. Lagi satu, aku perasan snooze untuk alarm clock tu dah boleh custom dah. Sama macam phone Android. Nice lah. Ok, untuk ciri-ciri lain iPhone 17, dia masih lagi gunakan Face ID untuk unlock telefon. Dia masih lagi support ciri kalkulasi IP68, boleh rendam dalam air. Dan juga telefon ni support Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 6.0. Dan yes, sama macam versi Pro iPhone 17 ni, storan permulaan dia adalah 256GB. Tiada lagi 128GB storage. So nice one lah. So korang boleh tengok yang iPhone 17 kali ni datang dengan pelbagai ciri-ciri Pro yang tiada pada generasi yang sebelum ni. Dan aku boleh kata iPhone 17 adalah iPhone yang paling berbaloi beli, lagi-lagi dengan harga 399 dia, dalam semua telefon yang ada pada siri kali ni. Dan aku yakin lah 80% pengguna akan puas hati dengan versi yang biasa ni. Tak perlu beli versi Pro. Harga pun lebih murah. Cuma lagi 20% tu tak sesuai. Mungkin sebab ada peminat kamera yang perlukan kamera zoom jauh telefoto tu, ataupun peminat phone besar dengan skrin yang besar, bateri besar,
ataupun gamer sejati yang perlukan GPU lebih padu dengan vapor chamber, ataupun just nak show off boleh beli iPhone Orange yang semahal 9999. Kalau korang bukan dalam golongan tu, iPhone 17 sudah mencukupi. Jadi itu saja guys, komen sikit pendapat korang, like video ni kalau korang suka dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Dan jangan risau, iPhone 17 Pro Max aku masih lagi elok. Aku ada letak cushion sikit ke bawah ni, so dia tak adalah rosak kan. So jumpa lagi lah pada video akan datang. Saya Sifat Atis dan saya Bye bye.